What if learning went beyond the classroom? What if advanced technology could solve real-world challenges? What if we asked the questions no one has even imagined? At the German-Malaysian Institute, precision engineering meets hands-on innovation. From robotics, injection molding, to smart automation and IoT systems, students don't just learn the future, they build it. Where what if becomes What's next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan guten Tag. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk menonton rancangan webinar kita untuk malam ini. Selamat datang ke webinar anjuran Jabatan Kejuruteraan Elektrik atau dikenali juga Electrical Engineering Department dengan tema Power Your Future. Nama saya Syazani Billah selaku moderator untuk malam ini. Bersama dengan saya, tiga jejaka hebat diketuai oleh Encik Taharin Othman selaku Ketua Jabatan EED Electrical Engineering Department, diiringi bersama dua ketua seksyen kita, Dr. Nazarul Abidin, Ketua Head of Section Industrial Automation and Control, dan juga Dr. Nazrin, Head of Section Electrical Energy dan Efficiency. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang hadir pada malam ini, khususnya bakal pelajar kita, ibu bapa dan juga bakal jurutera yang ingin mengenali dengan lebih dekat tentang Electrical Engineering di GMI. Okay. Saya rasa saya ingin mulakan dulu dengan Encik Taharin. Encik Taharin Othman untuk malam ini. Persoalan saya yang pertama ya, Encik Taharin, bolehkah Encik Taharin kongsikan sedikit informasi mengenai GMI dan juga apa yang menariknya tentang GMI? Dipersilakan Encik Taharin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Miss Bella, and then juga sahabat saya iaitu daripada Ketua Seksyen Dr. Nazarul dan juga Dr. Nazrin. Okey. Alright, saya rasa juga hari ni saya nak ambil peluang jugalah. Mungkin belum terlambat untuk kepada anak-anak atau pelajar-pelajar yang dah mengambil SPM. So tahniahlah. Okey. So hari ni kita lebih bicara lebih santai lah kaitan dengan program-program di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Alright. So saya rasa macam saya saudari moderator ni sendiri sebenarnya orang hebat juga sebenarnya. Saya rasa kita punya alumni, betul tak? Betul. Bismillah. Okey. So daripada kursus mana sebelum ni? Saya sebenarnya alumni untuk program mekatronik. Okey, alright. So saya rasa macam sepatutnya dia pun layak juga sebenarnya untuk bercerita tentang dia sebut sedikit lah mungkin. Alright. So kita teruskan juga. Okey. Untuk hari ni saya Taharin, Ketua Jabatan daripada Kejuruteraan Elektrik. Okey. So hari ni saya nak bercerita sikit tentang program-program specifically kepada di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik ni. Kita ada 5 program. Okey, kalau tengok dekat situ di slide mungkin para graduan, tuan-tuan dan juga ibu bapa, pelajar-pelajar, okey, hari ini mungkin nak melihat secara lebih dekat lah program-program yang berada di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey, so saya spesifikkan sedikit mungkin untuk hari ini punya program. Okey, di bawah kita ada 5 diploma in Kejuruteraan Electrical. So kalau tengok dekat sini diploma in Mechatronics. Okey, kat situ kita tengok ada Process Instrument Control, okey, Electronic Information Technology and Autotronic Engineering Technology, Sustainable Energy and Power Distribution. Okey, juga kita menawarkan mulai starting daripada tahun lepas kita ada program degree program in Bachelor Electrical Engineering Technology, which is a collaboration dengan Universiti Teknikal Melaka. Okay.
Okey, mungkin sebagai snapshot sikit, which is total program di JMI ni sebanyak 18 program. So specifically di bawah electrical tadi yang saya masukkan tadi, kita ada 5 program diploma dan juga 1 program bachelor. Okey, in spesifik, jadi Jabatan Kejuruteraan Elektrik ni kita ada beberapa core aktiviti lah yang kita buat. Okey, saya bawakan di sini yang tadi kita dah dapat tahu. Saya rasa semua dah tengok, iaitu program diploma dan juga degree atau ijazah lah yang kita tawarkan. So selain daripada itu juga kita ada menawarkan program apprenticeship, iaitu German Dual Vocational Training. So yang ni di bawah kursus yang bertajuk Industrial Automation and in bracket with Mechatronics. Okay. And then kita juga tawarkan di situ program kursus jangka masa pendek. Okay, short term courses. Yang ni lebih kepada industri dan juga badan-badan kerajaan lah, atau lepasan-lepasan yang sudah bekerja atau sudah belajar pun boleh ambil untuk kursus-kursus profesional di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kita ada lebih kurang dalam 100 lebih program. Okay. And then selain itu kita juga buat one practicum kepada pelajar-pelajar GAPP, iaitu pelajar German A-Level Preparatory Program. Yang ini persediaan lah. So antara subjek-subjek di situ kalau tengok adalah yang kita tawarkan electrical principle, digital and hydraulic and pneumatic. Okay. Okay. This one yang ni seperti yang tadi awal-awal saya highlight 5 program tadi yang kita ada accreditation body lah. Kalau tengok kat sini kita ada Diploma of Mechatronics, Diploma of Engineering Technology in bracket Instrumentation and Control. Okey, kita ada juga tawarkan Electronic Engineering Technology in bracket with Computer. Yang keempat adalah Sustainable Energy and Power Distribution. Dan terakhir adalah kursus yang paling bongsu lah dikatakan di bawah Kejuruteraan Elektrik, iaitu Autotronic Engineering Technology. Okey, secara detail nanti mungkin rakan sahabat saya akan terangkanlah 5 program ni untuk lebih detail apa yang ada dan juga fasiliti yang kita ada tawarkan dan sebagainya lah. Okey. Okey, kalau tengok kat sini ni as a snapshot lah yang pelajar-pelajar di JMI akan jalani pembelajaran dan juga fasiliti yang kita ada kebanyakannya. Okey, ni di bawah Kejuruteraan Elektrik. So daripada automasi hingga kepada kenderaan terkini, iaitu electric vehicle, dan kita ada special jugalah. Nanti kita akan highlight di bawah diploma in autotronic. Okey, di sini teori dan juga praktikal amalan di JMI ni, kita akan ada kita punya pendekatan kita terhadap praktikal adalah 70% atau 60%, and then teori 30 dan 40%, iaitu kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk pendedahan praktikal yang kata agak banyak lah untuk kita berikan nilai tambah dia. Dan juga kita ada juga orang kata memberikan impak kepada pelajar ni persediaan sebelum kepada industri. So dia lebih banyak mendalami pengetahuan dalam mengikut bidang-bidang yang dan juga kursus-kursus yang diambil lah. Okey. So untuk lebih panjang lagi nanti kita akan masukkan juga sedikit dia pengalaman pelajar, dia punya persediaan kursus dia dipanggil projek akhir dan sebagainya. Okey. Ini contoh. Okey. Saya boleh highlight sikitlah kenaan projek akhir yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So kalau kita tengok sini, ini specifically dalam bidang automasi, iaitu mechatronic lah. So pelajar tahun akhir ni akan buat fabrikasi sehingga projek tu boleh berfungsi dan juga
kita boleh lihat dia punya application tu hingga berjaya lah. Ini salah satulah saya rasa tambahan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program di JMI. So kalau yang saya rasa mungkin yang tengah menonton ni, tengah mendengar, kita dapat lihatlah apa dia orang kata keberkesanan program kita atau kursus-kursus yang ditawarkan di JMI. Okey. Bila cerita tadi teori dan praktikal, so bila teori dan praktikal tu dia mestilah ada tadi dia punya orang kata penilaian akhir. Penilaian akhir tu tadi saya cakap projek akhir lah, di final project, and seterusnya pada semester terakhir itu tahun ketiga dia akan menjalani apa dia dipanggil latihan industri lah. Okay, latihan industri selama 18 ke 20 minggu yang di penempatan ni kita akan berikan senarai dan juga pilihan kepada pelajar-pelajar untuk dapatkan tempat. So untuk persediaan ni lah. And then selepas tu dia akan masuk ke alam bekerja lah. Atau ada opportunity untuk sambung belajar dan sebagainya. Okay, ini. Okay, alright. So saya nak highlight sikit lah. Yang ni mungkin secara overall, which is kita ada lebih kurang 22 Advanced Technology Center yang itu merangkumi fasiliti setiap program yang kita tawarkan. Iaitu kalau kat sini kita ada 5 diploma di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So daripada 22 Advanced Technology Center ni atau makmal apa tu termaju ni, so 10 daripadanya di bawah Kejuruteraan Elektrik. So kalau tengok nombor 1 tu di bawah Autotronic Okay, kita ada Tesla lah. Okay, mungkin yang tengok kat sini memang kereta yang kita gunakan untuk dalam pembelajaran. Okay, bukan kita letak saja, student boleh lihat sendiri dan juga guna pakai untuk proses pembelajaran. Okay, selain daripada itu juga kalau tengok yang nombor 7 tu, Emerson Process and Distribution Control ni, yang ni one of program diploma yang kita tawarkan tadi lah, Instrumentation and Control. Kalau dengar apa dia pelajar-pelajar yang nak pergi ke alam bekerja di oil and gas, okay, ini one of orang kata training kit. So dia akan lalui pengalaman suasana belajar yang serupa di industri. Ini satu kelebihan ni lah yang saya boleh highlight. Mungkin saya cuba skip sikit. So kita tengok mana berada. Okay, nombor 11 contohnya. Kalau tengok robotik kat situ. Okay, ini robotik ni dia ada dua, satu yang industrial robotik dan juga lagi satu collaborative robotik. Kita ada dua-dua dekat kita punya lab. So which is yang similar tu kalau tengok di bawah apa dia application atau industri otomotif paling banyak. Okay, apply to welding, apply to painting. Okay, so pelajar dah didedahkan. Okay, nanti selanjutnya apa orang kata rentetan pelajar ni boleh dapat daripada setiap advanced teknologi ni, saya akan cuba ulaslah lagi saya rasa. So setakat ni saya berhenti dulu. Mungkin saya serahkan kepada moderator kalau ingin lebih lanjut lagi lah tentang program-program di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Terima kasih Encik Tarin Sama-sama. atas perkongsian yang sangat jelas tadi. Saya ada satu soalan. Tadi Encik Tarin ada kata kita ada ijazah sarjana muda ya sekarang ya? Ya, betul. Sejak bila tu Encik Tarin? Okey. Alright, terima kasih. Soalan tu kita tadi saya ada maklumkanlah juga kita ada program Bachelor Engineering Electrical Engineering Technology iaitu BELT collaboration with Universiti Teknikal Melaka UTEM. So kita dah start cohort yang pertama since 2025 Oktober intake. So tengah berjalan lah untuk intake yang baru ni. Saya mungkin nak war-warkan jugalah nanti selepas ni. Tapi memang program tu kita dah jalankan di JMI dan juga dia belajar di JMI. So saya boleh cerita sikit dia punya kelas dan juga pembelajaran di JMI. Dan apa orang kata, biasanya orang tanya lecturer tu, kita ada both lah, which is daripada Universiti Teknikal Melaka UTEM dan juga daripada tenaga pekerja pensyarah daripada JMI juga, menggunakan fasiliti-fasiliti yang berada di JMI lah kelasnya. Itu. Maknanya nanti slowly lah kita akan
ada juga new program dan new program juga kan nanti. Betul. Sekarang ni kita dalam development of beberapa program yang baru lah. InsyaAllah. Jadinya soalan kedua saya, awal penubuhan GMI ni kita awal sekali tahun pertama sebenarnya sejak penubuhan kita hanya ada industrial elektronik dan production technology, betul? Dan Betul. sekarang alhamdulillah kita berkembang kepada 4 department dah. Betul? Iaitu electrical engineering department, Ya. mechanical engineering department, FPGS dan lagi satu Komputer. Ya. Okey, nampak puan moderator kita dah lebih mendalam lah. Okey, saya rasa. Okey. Jadinya saya rasa apa yang Encik Taharin rasa kelebihan daripada 22 teknologi advanced center tadi daripada department electrical engineering yang akan membantu di industri nanti untuk para pelajar kita. Okey, alright. So, terima kasih atas soalan tu. So, kalau tengok kat sini, saya highlight 22 Advanced Technology Center ni kenapa? Ini menunjukkan bahawa perubahan since GMI ditubuhkan until today lah. Saya pun join GMI ni lebih kurang baru kurang lebih 15 tahun. Okey. So, apa yang saya boleh kongsikan kepada penonton di sana atau adik-adik yang mungkin masih lagi melihat search apa kelebihan GMI atau facility GMI. Kalau tengok kat situ, kita memang with orang kata mengikuti rapat dengan apa-apa saja teknologi. Contohnya dalam kita bidang otomosi, instead dalam bidang kenderaan elektrik. So kita memang ada sediakan facility dan juga khusus-khusus juga kita tawarkan CJ profesional yang ada di sini. Selain daripada itu, saya nak highlightkan juga kepada semua, ya, mungkin tambahan lagi, kita ada juga yang dipanggil Industry Advisory Council. Okey, yang ni orang kata sebagai satu komiti yang kita lantik. Sekarang ni kita ada 18 syarikat Jerman dan juga multinational lokal yang akan memberi input kepada GMI dari segi kurikulum untuk strengthen kita punya kurikulum facility through kita punya update lah in teknologi, terutamanya dalam bidang-bidang yang ada kita tawarkan di GMI juga. Okey. Selain daripada itu, Industry Advisory Council ni juga mungkin kita akan guna bantuan untuk kita letakkan pelajar-pelajar kita untuk latihan industri. Itu satulah kelebihan. Okey. Mungkin yang lain-lain tu selain daripada itu sebarang aktiviti dan juga yang melibatkan industri Jerman, so lebih kita akan perbanyakkan lagi lah. Itu sajalah saya punya ni. Maknanya kita kalau boleh sentiasa berhubung rapat dengan syarikat-syarikat Jerman ni lah. Bukan saja memudahkan untuk kita tapi untuk pelajar-pelajar kita juga, betul? Betul. Cari kerja, ya. Yes. Terima kasih Encik Tarin atas Sama-sama. perkongsian. Alright. Ya. Okey, sekarang kita akan ke panel kedua kita. Sebenarnya sebelum ini, panel kedua kita ni Dr. Nazrul Abidin pernah menjadi tenaga pengajar saya, guru saya. Saya pernah berguru dengan dia untuk teknologi sensor. Saya jatuh cinta dengan teknologi sensor tu kerana tunjuk ajar Dr. Nazrul Abidin, ya. Dan sekarang dia adalah ketua seksyen bagi Industrial Automation and Control. Dr. Nazrul Abidin, saya ingin utarakan soalan lah. Jadinya Industrial Automation and Control ni dia dibahagikan kepada 2 bidang, betul? Betul. Betul. Iaitu Bidang yang mekatronik dan juga bidang instrumentation and control. adakah dua-dua bidang ini masih lagi relevan untuk industri sekarang? Sangat relevan. Ya. Kalau kira bidang-bidang ni sebenarnya dah di-explore masa kalau dunia sekarang ni dikenali dengan IR 4.0 kan. Tapi sebelum IR 4.0 ni tercipta, ada 3 lagi era, iaitu IR 1 di mana tahun 1700 di mana startnya mechanical, revolusi of mechanical. Dan revolusi kedua 2.0 bermula pada era 1800 ke atas hingga 1900 di mana elektrik pula memasukkan dalam cabang dalam teknikal ni lah.
Dan di segi kontrol pula dia masuk pada era 1900. Di sini kan, maknanya tiga era ni dia telah menggabungkan apa yang ada dalam industri automation dan mekatronik ni. So itu menyebabkan benda ni, bidang-bidang ni still boleh dipakai daripada lama tu sampailah bila-bila. Cuma dia teknologinya berbeza sedikit lah dari segi kawalan. Sudahkah Dr. Nazrul Abidin berkongsikan teknologi-teknologi yang ada, makmal-makmal kita yang canggih-canggih tu kepada para penonton? Okey. So dalam ada session saya ni ada iaitu mechatronic dan instrumentation and control. So fokus dia, kita kena fahamkan dulu fokus dia. Dua bidang ni sebenarnya dia basic dia ialah automation. Tapi kalau dipecahkan mechatronic dinamakan industri ataupun factory automation. Di mana dia banyak kepada robotik, banyak kepada mesin-mesin yang laju dan mesin-mesin yang accuracy. Tapi kalau dimasukkan pula bidang instrumentation and control, nama common di luar dipanggil process automation. Ini disebabkan dia punya process automation ni, dia punya produk dia ialah sama ada minyak dalam gas kita, minyak dalam masak kita, minyak petrol ataupun food and beverage macam soya, susu dan sebagainya. So dua bidang ni sebenarnya asas dia ialah automasi. Cuma bezanya dekat dia punya term dari segi machine dan dari segi structure of the pengeluaran tu lah. So overall dia benda-benda ni both teknologi ni memang rapidly sekarang ni dengan teknologi yang terkini kita dah masuk IR 4.0 di mana ke arah digitalize pula. So benda ni dah banyak kepada kontrol pula. So cara nak mengontrolkan ni pula lah iaitu yang dikeluarkan banyak kepada database, SCADA. So ini memang macam orang cakap kita nak kepada produk yang laju. Contohnya sekarang teknologi komputer, teknologi handphone. So bila kita nak gunakan teknologi penggunaan tu, dia perlukan satu pengeluaran kilang yang cepat dan padu dan accuracy lah. So itu disebabkan industri untuk ataupun teknik-teknik atau metod yang ada dalam automation dan proses ni amat-amat diperlukan. Sebab itulah teknologi ni sekarang makin akan meningkat dengan produktiviti yang makin tinggi. So, overall memang bidang ni memang agak berkembang kencang walaupun ada yang dia orang katakan maknanya bila ada IoT peluang pekerjaan tidak ada, tapi sebenarnya benda ni makin banyak lagi. Dia punya kita produk semakin varieties. Kalau para audience tahu kan, varieties produk kita dah berbagai-bagai. Kalau dulu cuma kita kenal satu brand saja, dan sekarang ni bermacam-macam brand dan berbagai-bagai cara dan teknik yang kita boleh hasilkan. So itulah bendanya. Maksudnya bidang IIC ni, maksud saya bidang dalam industri automation and control ni amat-amat diperlukan. Dan daripada kajian yang telah dilakukan oleh banyak orang luar, tahun 2026 hingga tahun 2035 ni, engineer ataupun bidang-bidang ini makin banyak demandnya. Walaupun sekarang kita tengok kepada arah komputer tengah demand tinggi, tapi sekarang ni still bidang ni masih ada dalam pasaran. Okey? Menarik sekali lah perkongsian daripada Dr. Nazrul Abidin tu. Dr. Nazrul Abidin, saya nak tanyalah. Saya nak kongsikanlah sebenarnya waktu saya bekerja memang banyak teknologi Jerman yang digunakan. Betul, Dan betul. juga mekatronik ni macam mana pun memang kalau boleh dia memang nak high speed performance. Betul. Dan apa yang saya belajar di GMI ni memang membantu waktu saya bekerja lah. Waktu saya bekerja dan juga alhamdulillah saya juga dapat merasa bekerja di syarikat Jerman. Bagi Dr. Abidin ya, IR 4.0 ni ya merangkumi ketiga-tiga bidang. Betul. Ya, mechanical, electrical dan juga dan komputer. control. Jadinya bila pelajar-pelajar kita ni dah graduate nanti, adakah dia boleh pergi macam contohnya bila dah mechanical, electronic dan control, adakah dia boleh pergi ke bidang yang lain? Macam mekatronik pergi ke mechanical, from mekatronik pergi ke elektronik, boleh ke? Kalau ikut sekarang pasaran sekarang ni semua bidang tu memang
student daripada jamaah ni boleh pergi berbagai-bagai. Ada certain tu daripada mekatronik pun dia boleh pergi ke sales, dia boleh pergi ke komputer, boleh pergi kepada apa ni kita namakan kepada hackers ataupun data breach. So dia itu bergantung kepada student tu. Student tu kalau dapat expose, dapat improvise dia punya knowledge yang dia terima tu, dia boleh pergi macam-macam bidang dia boleh pergi. Dan memang sebenarnya bidang untuk ISC ni bidang untuk industri automation dan control ni memang peluang pekerjaan dia cerah. Dia boleh pergi ke banyak bidang, sama ada dia boleh pergi bahagian logistik di mana dia boleh mengenal barang-barang mekanikal, barang-barang engineering tu, dan dia boleh pergi ke bahagian pasaran macam pasaran global lah, di mana teknologi tu memang berkembang dan membabitkan basic concept of knowledge kepada thing tu student ni dah ada. So dia boleh adapt dengan tu dan dia boleh memahirkan dia dengan pasaran sekarang lah. Itu maksud saya. So maknanya dia sendiri kena adapt dan dia sendiri kena improvise lah dia punya knowledge tu. At the end tu, dan maksudnya kita punya ex-student kita tu ada pernah dah jadi businessman, dia mengembangkan dia punya bakat, dia masuk pula ke bahagian bisnes dan dia pergi pula kepada bahagian, ada juga yang jadi CEO industri dan macam-macam lagi lah yang ada dalam kita punya dunia sekarang. Kerana waktu dalam kelas kita panggil PBL, betul? Yes. Problem based learning. So Yes. kita memang being trained for critical thinking tu. That's Betul. why insyaAllah our students memang easy to adapt lah. Betul ya. Okay, terima kasih Dr. Nazrul Abidin atas perkongsian. Kini kita ke panel ketiga untuk hari ini. Dr. Nazrin mewakili Electrical Energy dan Efficiency. Electrical Energy dan Efficiency ni sekarang tengah booming, betul Dr. Nazrin? Sudah tentu. Sekarang kita ada SDG tengah famous. Akronim tu Sustainable Development Goal, betul? Yep. Sustainable Development Goal 2026, is it? Saya just tahu SDG je Dr. Nazrin. Ya, betul. Jadinya mungkin Dr. Nazrin boleh berkongsikan dengan kami mengenai 3 bidang di bawah Electrical Energy dan Efficiency, iaitu bidang pertama iaitu Electronic Technology Computer, Sustainable Energy and Power Distribution, dan juga Autotronic. Dipersilakan Dr. Nazrin. Okey, terima kasih pengacara. So hari ini saya ingin bercerita tentang perkara yang mudah lah kan. Tak perlu kita bercerita pasal terlalu teknikal. Okey, saya nak tanya adik-adik di luar sana. Jika adik-adik suka tentang kereta, jika suka tentang dashboard yang ada di dalam kereta kita, kalau kita bawa kereta, kita tengok kita punya navigation system, turn left, turn right, ke tak? And then mungkin adik-adik juga berminat tentang apa yang sensor yang ada di dalam kereta, kan? Maka itulah bidangnya adik-adik perlu menyertai, iaitu bidang Diploma in Autotronic Engineering yang ada di German Malaysia Institute. Okey, apa itu autotronic? Itu perkataan yang barulah, bukan perkataan di dalam transformer kan. Ini perkataan autotronic. Autotronic adalah terdiri daripada automotive, digabungkan bersama dengan elektronik serta komputer. Itulah maksudnya autotronic. Okey, kenapa kepentingan autotronic sekarang ni? Sebab kita dah tahulah, kalau kita ada kereta sekarang ni, so kebanyakan keretanya dilengkapi dengan pelbagai sensor. Adanya komputer, adanya kamera, dan kini teknologi yang melibatkan hybrid ataupun electrical vehicle, itu EV lah kan. So pelajar di JMI ni apabila menyertai autotronic, dia akan belajar tentang sistem elektronik komputer, diagnose kereta tersebut, melihat apakah kerosakan. Pelajar-pelajar juga akan melihat bagaimana untuk fine tuning dia punya engine, buat troubleshooting dan sebagainya. Okey, best tak course ni? Tentulah best. Kenapa? Sebab apa? Pelajar akan membuka sendiri engine, melakukan diagnostik, kan? Atau ataupun lebih mudah ialah pelajar ini seperti seorang technician di dalam industri sebenar.
Okey. So bagaimana dengan peluang pekerjaan dalam autotronik ni? Okey, pelajar-pelajar ataupun bakal kata graduate, dia akan melihat kata peluang untuk menjadi automotive diagnostic technician, kan? Selain tu mungkin menjadi EV technician, service engineer, technical specialist and juga automotive electronic technician. Okey, contoh yang kita nampak di dalam slide ni lah, kalau kita boleh tunjukkan, itulah antara contoh-contoh kenderaan yang ada di dalam German Malaysian Institute, dan saya jamin inilah kenderaan yang terkini yang kita ada. Berbanding dengan mungkin tempat lain lah kan, saya boleh katakan. So kita ada model Tesla yang terbaru, kita ada kereta EV yang lain seperti BMW i3 kan, dan ada kereta yang lain lah. Okey, kita juga ada di mana adanya platform. Platform, kalau kita lihat slide yang seterusnya. Okey. So kita lihat ada platform di mana badan kereta tu kita tanggalkan lah. Kalau perkataan mudahnya, kita tanggalkan badan kereta tersebut. Kemudian pelajar akan lihat apakah kandungan yang ada di dalam kereta. Di mana kedudukan bateri, di mana kedudukan motor, di mana kedudukan sistem aircon dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini ada juga kata pengecas electrical vehicle yang ada di belah kiri, adik-adik boleh lihat tu lah situ. Seperti yang kita lihat pengecas kenderaan ini di luar sana lah kan. Kemudian kita ada juga pelbagai peralatan atau tool yang terkini yang digunakan lah kan, yang menyerupai di dalam industri. Okey, kita ada perkara yang penting di sini yang adik-adik agak mungkin tertarik lah. Saya pun tertarik juga, saya dah bawa lah kereta ni. Apa kereta ni? Ini ada dipanggil smart vehicle ataupun autonomous car. Kereta ni apa boleh buat? Togel je nampaknya. Sebenarnya taklah togel begitu. Kereta ni dilengkapi dengan teknologi terkini iaitu LiDAR. Kereta ni mampu untuk bergerak sendiri, navigate sendiri tanpa kawalan oleh manusia. Selain itu, kereta ini juga bertindak sebagai kenderaan pintar lah. Dia mampu untuk mengelak, sebagai contoh je, mengelak lubang pada jalan raya. Dia ada sistem navigasi secara automatik kan. So adik-adik berpeluang ni, marilah masuk ke dalam German Malaysian Institute. Ini teknologi yang kita ada sekarang ni. Okey. So kita teruskan ke program yang seterusnya yang saya ingin nak ceritakan lah. Yang ini dipanggil Sustainable Energy and Power Distribution. So bidang ni fokus kepada apa? Kepada tenaga elektrik, solar energy, renewable energy dan power distribution. Okey, saya nak tanyalah adik-adik sini, kenapa bidang ni terlalu penting sekarang ni? Sebab apa? Sekarang dunia dah berubah. Dunia ke mana? Dunia ke arah penjimatan tenaga, adanya penggunaan solar energy, adanya istilah yang kita panggil sebagai green technology. Mungkin adik-adik selalu dengar kan. Begitu juga smart grid, renewable energy. Okey, apakah kata pelajar ni akan belajar? Dia akan ibaratnya cuba memasang lah. Kita ada praktikal di mana pelajar akan memasang solar. Okey, pasang solar ni bukan sekadar memasang di atas bumbung. Dia ada cara ni lah, pengiraan dia, ada kedudukan dia. Okey, so apakah peluang pekerjaan kalau kita adik-adik sambung kepada program ini? Dia akan menjadi solar technician, energy technician, electrical maintenance, dan kita boleh juga kenali sebagai renewable energy technician. Okey, ini antara kelengkapan yang ada di GMI lah kan. So kita nampaklah penggunaan solar, bagaimana tenaga ini
dihasilkan, tenaga ini disimpan dan tenaga ini digunakan secara efektif. Okey. Okey, so kita berada di program yang terakhir. Sebelum ini kita dah lihat program Autotronic, kita dah lihat program Sustainable Energy and Power Distribution, dan yang terakhir adalah program yang dikenali sebagai Diploma in Electronic Engineering Technology kurungan komputer, kan? Okey. Untuk program ini, apakah ciri-cirinya lah kalau adik-adik suka? Contohnya lah, adik-adik suka tak bermain dengan komputer? Suka tak bermain dengan gadget? Suka tak perkataan AI? Suka tak tentang robot? Suka tentang coding? Kalau adik-adik ni suka benda tu, maka inilah program yang paling sesuai. Okey, di dalam program ini apa sebenarnya? Di mana adik-adik akan belajar bagaimana teknologi ini berkata-kata. Wah, lain macam tu. Bagaimana teknologi sebenarnya berkata-kata, maksudnya bagaimana teknologi ini atau device ini berhubung antara satu sama lain. Contoh mudahlah kita lihat di sini, sensor untuk mengesan sesuatu. So belajar bagaimana robot bergerak. Okey, bagaimana sistem smart home. Smart home dikawal melalui telefon. Contohnya lah. Okey. So yang penting di sini, apabila adik-adik belajar di sini, bukan setakat lihat pada slide saja, tetapi akan membuat projek yang sebenar, seperti smart parking, smart home, robot, face detection system dan menggunakan AI kamera. Okey. So apakah peluang pekerjaan yang berada di dalam program ini? So adik kita akan mungkin menjadi IoT engineer, ataupun automation technician, embedded system designer, and production engineer. Okey, bidang yang penting kerana hampir semua industri memerlukan tenaga pekerja yang faham akan teknologi dan automation. Okey, so ini antara peralatan ataupun teknologi yang ada lah di JMI. So kita lihat di sini semua yang terkini lah, menggunakan microcontroller dan dilengkapi dengan IoT atau Internet of Things. Okey. Kita lihat pada slide yang berikutnya apa yang ada di sini. Okey, so saya simpulkan lah, di bawah section saya kita ada autotronic engineering technology, sustainable power distribution dengan electronic technology komputer lah. So kita lihatlah video ni. Okey, yang contoh lah, selain pelajar-pelajar kita belajar di German Malaysia Institute, pelajar-pelajar ini juga, adik-adik juga berpeluang untuk menyertai pelbagai pertandingan. Antara contoh pertandingan adalah pertandingan World Skill Malaysia. Mulia lah, dalam kes ni adalah pertandingan yang melibatkan bidang Internet of Things. So di GMI bukan saja kita belajar pasal teknikal semata-mata, tetapi berpeluang untuk keluar daripada luar kampus dan menyertai pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa. Itu yang menariknya. So itulah minat kita kan, belajar assemble. Ini antara contoh lab yang ada di dalam German Malaysia Institute. Kita lihat pelajar-pelajar sendiri memasang, pelajar-pelajar sendiri membuat debugging, membuat testing pada board elektronik. Pelajar juga buat measurement pengukuran. Okey, ini adalah contoh-contoh projek tahun akhir. Okey. Contoh-contoh yang ada di dalam program-program ni lah.
Menarik sekali ya Dr. Ya. Nazrin. Ya. Daripada electrical energy dan efisiensi ni ya. Ya. Jadinya tadi Dr. Nazrin ada berkongsikan lah yang rupanya bawah uh, electrical energy dan efisiensi ni pun bermain dengan robot. Ya, bukan saja industrial automation and control. Ya. Apakah perbezaan robot daripada section electrical energy dan efisiensi dan juga robot daripada industrial automation and control tu? Robot yang ada di dalam kata program electronic engineering technology ni, iaitu komputer, lebih menggunakan robot yang kecil, ya, ataupun mini robot lah. So kalau kita lihat saja teknikalnya, kuasa yang diperlukan robot ni kecil, iaitu dalam 5 volt, sebagai contoh lah kan. Kemudian lebih pada programming, dia tidak, robot yang digunakan tidak memerlukan pergerakan mekanikal yang terlalu berat. Itu antara contoh-contoh robot yang ada di dalam program elektronik lah kan. Dia bukan robot industri. Dia lebih contohnya kalau kita lihat di pasaran robot mini robot lah, robot yang bergerak kan, orang kata drone sebagai contoh. Itu ibaratnya contoh yang boleh saya berikan lah, perbezaan antara robot program elektronik dengan robot yang lain lah. Jadinya kalau untuk belajar elektronik pun kena belajar coding juga. Ya, betul. Jangan takut pada coding. Sebenarnya coding tak ada masalah kan. Yang penting minat. Kalau adik-adik minat, tentu belajar senang saja. Apakah the programming language yang akan dibelajar tu? Pelbagai program language yang ada di JMI lah, peluang yang adik-adik boleh belajar. Antara language yang ada adalah C programming, ataupun menggunakan Python, ada juga menggunakan Java, ada yang menggunakan Visual Basic dan pelbagai lagi. Jadinya mereka akan implementkan languages ni menjadi AI, begitu? Dia boleh menjadikan pelbagai sistem menggunakan AI, membangunkan aplikasi Internet of Things dan sebagainya. Terima kasih Dr. Nazrin Terima atas kasih. Ada perkongsian. tanya lagi? Ya. Tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Nazrin atas perkongsian. Sangat menarik ya tentang electrical energy dan efisiensi ni. Lagi-lagi program-program di bawah electrical energy and efficiency ni tengah booming sebenarnya. Misal kata contohnya autotronic. Ya, sekarang kita dah nampak dah banyak banyak kereta-kereta EV on the road, betul. Macam-macam jenama dan juga kalau kita nak buat penambahbaikan kita nak buat maintenance kat kereta tu pun tak boleh sebarang mekanik, betul. Maknanya kita hanya bila-bila certified saja. Dan maknanya pelajar-pelajar kita insya-Allah boleh ya Dr. Nazrin. Tentu pasti boleh. Mereka Kita juga memang terbukti bahawa pelajar-pelajar ini juga dapat memperbaiki kenderaan dan kenderaan mereka sendiri. Mereka datang dan kenderaan mereka menjadikan sebagai bahan test. Bahan bagaimana kereta mereka ataupun kenderaan mereka, motor mereka boleh digunakan dalam proses pembelajaran sebenarnya. Student menggunakan kereta mereka sendiri. Ya, betul. Wow, menarik. Wow, menarik sekali itu. Perkongsian yang sangat menarik daripada Dr. Nazrin. Info yang begitu tak pernah saya terfikir ya, pelajar willing to use their own transportation for their punya project. Jadinya mungkin kita akan berehat sebentar ya untuk beberapa minit dan kemudian kita akan kembali semula. Kita akan berkongsikan pula tentang aktiviti-aktiviti pelajar kita. Apa hasil mereka setelah 3 tahun di GMI dan apa aktiviti mereka sepanjang mereka 3 tahun di GMI. Kita bertemu sekali sebentar lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum dan kembali kita dengan rancangan webinar Power Your Future. Okay. Untuk segmen ni kita akan lebih santai. Kita nak berkongsikan pula tentang penghasilan pelajar-pelajar kita bila mereka dah 3 tahun di GMI ni, apabila habis saja semester keempat, bermula semester 4, mereka perlu menyediakan proposal presentation, betul? Betul Dr. dan Cik Tarim, betul? Betul. Jadinya kemudian semester kelima mereka perlu membuildkan asyik macam membina, dia kena completekan lah dia punya final year project tu, dan kemudian baru mereka ke internship untuk 20 minggu latihan industri. Jadinya boleh kita go through the slide yang pertama. Di sini kita ada final year project of Mechatronic and INC student, Instrumentation and Control students jadinya Dr. Abidin boleh kongsikan apakah produk-produk berikut. Okey, untuk final year project ni sudah akan start bermula dengan proposal pada semester 4, di mana dia akan digroomkan lah pada grouping, di mana consist of 4 atau 5 orang maksimal. So student ni, kalau tengok slide sini, kita ada oats packaging dan fully automatic button batch assembly. So student kena design daripada scratch, dia kena buat planning. Semasa semester 4 tu, dia ada 3 step dia, maknanya dia kena cari feasibility study, cari method dan apakah projek dia nak buat, dan dia kena scratchkan proposal dia dan dia kena present. So overall ni sebenarnya yang gambar kat sini ialah final year project semester 5. So overall kalau scratch ni sepatutnya dia ada gambar-gambar lakaran lah, apa yang dia buat, apa tu yang dia objektif dia, di manakah gap dan statement dia, kenapa dia perlu buat benda-benda ni. So adik-adik kena faham apa sahaja yang dibuat sini, yang di planning itulah akan diimplementkan kepada semester 5. So di sini kita ada satu video untuk contohnya ialah antara gabungan projek Mechatronic dan juga program INC. So di sini untuk INC ni, Instrumentation and Control ni, dia pula terdiri daripada platform, dan dia perlu, student ni perlu dia punya guideline ialah menghasilkan satu jenis control ataupun satu jenis kawalan tertutup ataupun closed loop system. So di mana di sini dia menggunakan konsep dia nak mengawal temperature tu. So bila temperature ni dia sama konsep macam temperature dekat rumah. So kalau kita dah set 25 degrees tu, plant tu akan sendiri akan mengawal aliran suhu panas tu dalam range 25 tu lah, 25 degree C. So di sini nampak macam mudah, tapi sebenarnya teknik dia untuk mengawal tu agak-agak rumit lah, sebab dia merangkumi setiap saja apa sahaja kita punya gangguan-gangguan luar. Gangguan-gangguan luar ni kita boleh ceritakan sebagai contohnya temperature luar, temperature suhu bilik, dimension of piping tu sendiri ataupun dia punya tank. So sini student kena faham dia punya sensor yang akan digunakan. So konsep kat sini student ni akan menggunakan salah satu sensor yang banyak digunakan dalam oil and gas ataupun food and beverage punya industri, di mana dinamakan temperature. Di contohnya RTD, Resistant Temperature Detector. So student ni kena mengawal sensor ni, mengawal tangki ni dengan suhu yang perlu ditetapkan. So penghasilan di sini, kenapa perlu ini? Ia akan menghasilkan apa yang produk kita nak. Macam sekarang ni dia buatkan pada skin Lemongrass cream. Lemongrass punya cream. Lemongrass punya cream. Di mana penghasilan dia material daripada lemongrass dicincang halus, dimasukkan dengan additif lain, dan akan terhasillah krim berbau lemongrass. So sini adalah dengan kaitan dengan perubatan. Nampak macam senang lah, tapi sebenarnya agak rumit. Bila proses ni kadang-kadang boleh makan masa kadang-kadang seminggu untuk menghasilkan krim ni. So, dan gabungannya pula, projek ni digabungkan pula dengan projek Mechatronic, di mana Mechatronic ni projek ialah penghasilan packaging, maknanya pembotolan. So, produk hasil daripada projek daripada INC tadi akan disalurkan kepada mesin yang kedua, di mana dihasilkan oleh student Mechatronic. Di sini kita tunjukkan dua pelan yang berbeza lah. So student Mechatronic ini pula
dia akan menghasilkan packaging betul lah. So sini dia menggunakan konsep of factory automation. Yang tadi industri INC menggunakan proses automation punya konsep. Yang ini gunakan industry automation. Dan sini dikawalkan menggunakan HMI iaitu Human Machine Interface. So student kena createkan juga program-program kat sini, simple coding. Dan dia akan tekan sahaja. Sama seperti macam kita memakai handphone kita lah. So, apa sahaja yang sudah lakarkan, sudah grafikkan, semua ada di dalam HMI ini. Dan proses ni, ini ialah otak yang digunakan iaitu PLC lah. Dinamakan Programming Logic Control. The wiring yang student buat selama dia belajar di GMI sini. So student memang dikehendaki menghasilkan daripada scratch, binakan dia punya structure, masukkan wiring dalam masa sama. Ada student kena buat programming, dalam masa sama ada student kena buat calibration. Dan sini ada punya packaging of cream, lemongrass cream. And then inilah kita punya produk student untuk final year project. So ini antara gabungan yang terkini lah. Menarik ya. Dan pemberita kita seperti kita nama, kita import daripada China. Terima kasih Dr. Abidin. Terima kasih. Pelajar-pelajar mekatronik dan INC ni, instrumentation and control ni, mereka harus buat projek mereka menggunakan PLC ya, Dr. Abidin? Ya, untuk skop kita memang setiap apa sahaja program kita ada kat JMI ni, kalau macam contoh mekatronik, kita kena gunakan PLC sebagai dia punya main task dalam penghasilan projek. Dan untuk INC pun sama juga, cuma INC dia ada tambahan, dia kena adakan closed loop punya function. Mekatronik tak kisah, tapi jadi punya main kategori dia kena masukkan PLC. So maknanya student-student tu mesti mahir dalam cara untuk membuatkan programming, ladder diagram, graph set dan penghasilan daripada bila diberi input apakah hasilnya. Dan benda PLC ni sebenarnya banyak digunakan di dalam kilang-kilang, industri, dan kadang-kadang kalau kita tengok sendiri, PLC ni pun ada juga gunakan dekat traffic light di mana menentukan lorong mana yang akan jalan dulu. Kalau tak ada tiada kenderaan, dia boleh bypasskan lorong tu dan dia bagi kepada lorong yang jam. Dan tapi dari segi INC pula, dia punya kepentingan kepada kawalan tertutup tu lah. Kalau dalam English ni closed loop lah. Sebab itu yang menentukan tahap level of the student knowledge lah. Okay. PLC ni berbeza ya dengan programming language macam Python, Java ni ya. Kalau PLC sebenarnya dia lain. Kalau Python codec itu kita panggil language. PLC ni ialah programming pula. So benda tu dah ada. Kalau Python atau C tu kita sendiri kena createkan coding tu untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau PLC ni kita menggunakan coding yang ada, dia dah ada block style dan kita cuma gabungkan setiap apa yang ada dalam PLC tu akan menghasilkan sesuatu proses. So PLC sebenarnya lagi mudah daripada coding yang dalam senario lain lah. Sebab dia dua benda yang berbeza. Language versus programming. PLC ni boleh diguna pakai untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks? PLC sekarang ni itulah sejak wujudnya era digital ni, IR 4.0 ni, PLC dah banyak dikombainkan. Banyak company-company besar seperti Siemens, dia try menggabungkan dengan language untuk menghasilkan satu sistem yang AI yang boleh berfikir sendiri. So benda ni still under research dan memang mungkin akan datang akan menjadi salah satu orang kata tercapai jugalah hasil daripada research yang telah dijalankan ini. Sebab dia benda tu memang nak menghasilkan sesuatu seperti macam manusia. Dan contoh macam China telah menggunakan konsep macam tu dan dia telah berjaya menghasilkan robot yang boleh bersilat, robot yang boleh menari dan sebagainya. So teknologi tu sebenarnya basic kepada dua jenis field yang berbeza, language plus with the programming. So overall dia menghasilkan sesuatu benda yang impactnya agak besar lah pada dunia kita sekarang ni. Adakah maknanya pelajar kita berpeluang lah untuk belajar PLC di mana ia penting untuk industri di luar sana. Kalau sekiranya orang luar berminat untuk belajar PLC macam mana pula Doktor? Okey, di JMI ini bukan sahaja khas untuk program diploma, program gap A-level. Kita juga ada membuat short term course atau dinamakan kursus jaga pendek. Kita menawarkan, JMI juga menawarkan. Salah satunya yang kursus jaga pendek yang famous, banyak industri yang ambil dekat JMI ini atau menghantar dia punya pekerja ialah Programming Logic Control. Di mana dia punya main PLC ialah Siemens.
Ada juga selain tu dia industri juga menghantar untuk DCS, Distributed Control System, dia menggunakan Emerson. So overall tu programming apa yang ada dekat luar tu memang JMI ada wawarkan lah, khusus jangka pendek itu. Dan kita adalah department ataupun section yang menguruskan semua yang khusus ada tu. Itu yang kita buat antara impact besar pada JMI lah. Sebab JMI ni memang barang-barang atau equipment dalam kita punya lab tu memang mostly digunakan dekat, terpakai di mana-mana industri yang ada kat Malaysia ni lah. Dan juga global. Oh. Jadinya kemahiran pelajar memang kita pupuk. Kita cuba make sure mereka mampulah untuk menggunakan PLC ni ke ataupun teknologi-teknologi yang kita sediakan ni lah. Lagi-lagi daripada teknologi-teknologi daripada syarikat Jerman ya yang kita sediakan tu. Tadi saya lihat juga sebenarnya daripada slide mekatronik tu saya nampak equipment components tu agak berharga. Jadinya itu semua duit pelajar ke Dr. Abidin? Okey. Dari segi equipment yang ada kat JMI ni memang high tech lah. Memang kita kalau ikut harga industri tu memang susah untuk dapat verification. Tapi dengan support yang diberi oleh kerajaan, dengan dia punya target untuk menjadikan Malaysia salah satu negara maju. So, terima kasih kepada kerajaan juga yang memberi kita peruntukan. Tapi kena lalui proses-proses yang agaknya kita perlu untuk mendapatkan hasilnya yang betul lah. So, kerajaan banyak yang menyokong kepada JMI untuk peruntukan lah kepada JMI. So peruntukan tu pihak JMI menggunakan sebaik mungkin lah dengan merelatekannya dengan industri yang ada terkini. Dan kita mostlynya bila sebut engineering ni, memang kalau dunia tahu biasanya engineering daripada Jerman lagi power lah. Di mana dia sebenarnya original. Banyak kepada benda yang kata antara pencipta awal lah selain dia Jepun. Kalau Korea baru nak naik. China mostly kita tahu daripada clone. Sistem daripada clone. Tapi Jerman antara yang teknologi Europe yang famous dan worldwide, dan dia punya sistem tu memang terpakai sampai bila-bila. Sebab dia punya creativity of the punya design of engineer ni memang lain daripada lain lah. Terima kasih Dr. Abidin atas perkongsian. Banyak info yang saya terima. Begitu menarik sekali Dr. Abidin, terima kasih. Kini saya rasa saya ingin ajukan pula soalan kepada Dr. Nazrin ya. Bolehkah Dr. Nazrin kongsikan hasil belajar daripada electrical energy efficiency pula? Terima kasih. Ini antara projek yang telah dihasilkan oleh pelajar student daripada ETC dan SCPD lah. Daripada Electronic Computer dengan Sustainable Energy and Power Distribution. Okay. Sebelum saya nak describe ataupun huraikan projek-projek ini, saya ingin beritahu bahawa mungkin adik-adik sendiri tertanya-tanya bila belajar di JMI, kita bukan belajar di dalam kelas sahaja. Kita juga akan belajar bagaimana yang dipanggil sebagai soft skill ketika kita membuat final year project. Adik-adik akan bekerjasama di dalam ahli kumpulan untuk menjayakan projek ini tersebut. Selain itu, antara skill atau kemahiran yang pelajar-pelajar ini perolehilah semasa menjayakan final year project ini adalah kemahiran untuk mendapatkan hubungan di antara pelajar dengan industri. Apa maksud saya? Di mana pelajar-pelajar ini sebenarnya cuba berhubung dengan pihak industri di dalam mendapatkan komponen ataupun peralatan tersebut. Sebagai contohnya, mereka perlu tahu berapa harga untuk membina projek mereka. Di sini pelajar-pelajar secara tidak langsung tahu bagaimana untuk menguruskan projek. Bukan sekadar membuat projek tanpa tujuan. Membuat projek panggil sebagai short sendiri. Kita membuat projek di mana memberi
manfaat kepada masyarakat. Membuat projek memberi manfaat kepada konsep yang kita kenali sebagai SDG tadilah, kan? Betul. Sustainable Development Goal. Betul. Okey. Ini contoh lah. Contoh automated hydroponic system with IoT. Kalau lihat di sini kita nampak dari segi teknikalnya kita menggunakan Internet of Things, tetapi aplikasi dia mana? Aplikasinya adalah pertanian moden, kan? So dia akan mengawal tumbuh besaran, sebagai contoh sayur lah, kita tanam tu, kita nak kawal dia supaya dia bebas daripada penggunaan racun, dia bebas daripada penggunaan ataupun ruang tanaman yang besar. So konsep hidroponik ini berguna untuk memastikan teknologi yang student ini belajar sesuai dengan kehidupan dunia moden hari inilah, kan? Itu antara contoh projek yang berimpak tinggi lah, kan? Dan projek-projek ini telah kita naikkan, kita bawakan ke mana-mana pertandingan inovasi yang berada di Malaysia inilah, kan? Ini antara contoh-contoh projek yang boleh kita tunjukkan lah untuk hari ni, malam ni, kan? Okey, ada lagi tak? Okey, ini antara contoh projek yang digunakan di dalam khusus autotronik. So bagaimana mereka meningkat penggunaan, utilisekan angin yang dibawa ketika di atas motor untuk menjana tenaga di dalam bateri ataupun power bank lah, kan? So nampak menarik bukan? So adik-adik, marilah bersama dengan kita belajar di dalam German Malaysian Institute ini, di dalam menghasilkan inovasi yang berimpak tinggi lah, kan? Itu yang kita banggakan lah. Hasil kemasan daripada projek SCPD tadi, Cik Tarin boleh kongsikan semula. Saya agak tertarik dengan automated hydroponic system with IoT ni, because sekarang ni ialah kan bandar raya sekarang banyak apartmen. Ya, betul. Kita kekurangan tanah. Tapi hasil kerjanya sangat kemas dan saya rasa macam berminat juga nak letak kat rumah. Untuk rumah-rumah apartmen ataupun yang tiada tanah tu, sesuai lah kita pakai hydroponic system ni, ya. Ya. Menarik sekali. Boleh Dr. Nazrin terangkan pula apakah fungsi Mimic Android? Okey, ini antara lagi satu projek di mana kita buat projek bukan syok sendiri, kan? Projek student ini digunakan untuk membantu para pesakit, para pesakit yang dalam proses rehabilitasi. Proses mana dia mungkin tangan dia ataupun saraf dia terganggu lah. So menggunakan robot tangan ini, so membantu untuk pesakit ini bergerak, membantu dia untuk tangan-tangan dia kembali cergas lah, kan? Itu tujuan dia, Mimic Android Training Kit. Selain itu, kita dapati projek ini juga sesuai ibarat secara remote control tangan lah, di mana aplikasinya untuk memegang ataupun handle benda yang agak berbahaya, sebagai contohnya memegang benda yang panas, kan? Yang tidak boleh dipegang oleh kita sebagai manusia. Itu antara contoh projek yang kita hasilkan, bukan setakat bersifat teknologi, tetapi ia membantu kehidupan manusia lah. Itu antara pendekatan yang digunakan di dalam kita pelajar-pelajar ini menghasilkan projek final year project mereka. Menarik Dr. Nazrin.
Boleh saya tengok pula kepada Kita slide seterusnya. tadi. Seterusnya tadi autotronic. Jadinya kalau untuk pelajar autotronic pula, mereka perlukan createkan teknologi yang berkait rapat dengan apa-apa, dengan bidang kenderaan ke macam tu, Dr. Nazrin? Ya betul. Yalah, sebagai student autotronik, secara tidak langsung lah, bila mereka menghasilkan suatu projek, final year project, ia berkait tentang bidang yang mereka belajar hari lah kan. Dalam kes ni, bagaimana dia menukar tenaga yang boleh di harvest atau dicerap kan, kemudian disimpan di dalam power bank lah kan, semasa kita membawa motor kan. A good idea ya. Ini baru di kereta ya. Di motor sorry. Kalau nanti di kereta, di kapal terbang pun mungkin Mungkin juga boleh. generate So kan. jika ada, itulah kata inspirasi generasi yang akan datang yang akan memasuki dalam JMI, mereka akan kata menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi lah. Inovatif ya. Jadinya seterusnya saya ingin kita akan mulakan perkongsian mengenai sijil-sijil profesional yang sebenarnya kita sediakan di JMI ya. Kita juga ada buat di dalam JMI dan juga di luar JMI ya Encik Tarin, betul? Betul. Ya, saya. Untuk Electrical Engineering Department, kita juga menyediakan sijil-sijil profesional ini, dan saya rasa saya ingin bolehlah Cik Tarin mulakan. Ya. Boleh, kita boleh kongsikan lah juga. Ya. Okey, alright. Alhamdulillah. Saya rasa kita belum sampai penghujung dia lagi kan? Okey, Belum alright. lagi. Ada lagi. Okay, Alhamdulillah. Saya sempat lagi lah berkata-kata di sini. Alright. So, terima kasih juga kepada sahabat saya, Dr. Nazarul dan Dr. Nazrin. Okey, saya rasa dia dah bawa jauh lah kita punya para penonton kita lah, audien kita, pelajar atau ibu bapa yang menonton ni. Kita dah tengok dah tadi. Di awal-awal tadi saya ada ceritakan sikit program. So, kedua-dua kita punya orang kata ketua section di Jabatan Kenderaan Elektrik dah terangkan, dah nampak kat situ daripada struktur fasiliti yang kita ada dan daripada program. Setiap program ada kelebihan masing-masing. Saya rasa dah sampai masanya lah kot. Kalau kata yang masih ragu-ragu 50-50 lagi nak join JMI tu, dah boleh dah sign up terus hari ni. Okay, kita bagi orang kata nampak lah overview tentang program-program yang kita ada tadi. Okay, seterusnya kita dah tengok juga, saya nampak kat situ kita punya aktiviti projek tahun akhir. Okay, projek tahun akhir yang kita buat kita untuk pelajar setiap program tu. Okey, begitu orang kata ada nilai tambah kat situ. Okey, apa lagi yang saya rasa pelajar mahukan kat sini, saya nak highlight sikit lah. Mungkin ini sebagai tambahan untuk pelajar-pelajar yang berada di JMI, yang orang kata kita tawarkan professional certification program ni. Okey, kita ada dua setakat ni yang kita dah jalankan adalah bersama dengan Phase 2 yang dipanggil Certified Training Program ni kepada pelajar. Yang ni saya spesifikkan kepada pelajar diploma kita dan juga kepada pelajar ijazah kita lah, yang saya boleh khususkan. Ini opportunity yang ada saya bagi dulu. Selain daripada tadi mungkin doktor-doktor dah bagi tahu tentang professional cert ni kepada industri dan sebagainya. Okey. So itu peluang lah yang kita adakan. Kat sini kita dengan Phase 2, kita ada tadi Advanced Technology Center yang kita bangunkan tadi. Kita ada dua, salah satunya adalah Pneumatic Technology Center dan juga satu Hydraulic Technology Center. Okey, ini lab ni memang pelajar-pelajar di JMI diberi peluang untuk orang kata berada dalam proses pembelajaran diorang, maksudnya dalam subjek-subjek pneumatik dan hidrolik ni. Saya rasa bagi 5 program ni diorang akan lalui lah. Okey. So maksudnya di samping kita dah ajar dalam kita punya kurikulum, so diorang boleh take up certified as a professional ni during
selama dia 3 tahun diploma atau 4 tahun di dalam ijazah. Okay, kita akan tawarkanlah kepada pelajar kita sendiri. Yang ni nilai tambah lah bila keluar nanti. That's why tadi yang kita tengok tadi kita punya saya punya team tadi explain kenapa industri perlu. Maksud dia dah tahu dah which is apa itu sensor, apa dia modul-modul dan juga how to program PLC dan sebagainya. Saya rasa puan moderator pun tadi ada tanyalah. Ini kelebihan dia lah. Kita ada dengan Festo, and then seterusnya kita ada juga di bawah Autotronic iaitu IMI, Industrial Motor Institute, industri. Yang ni kita as a certified center juga, satu-satunya akademik yang dapat IMI approved center ni di bawah program Autotronic tadi. So kita certified, and then kita boleh tawarkan from the level 1 ke level 4. So mungkin peluang kepada pelajar-pelajar yang ada kat sini untuk kita akan war-warkan. Kita dah berjalan pun kepada pelajar-pelajar yang berada JMI sekarang ni untuk buat this professional cert. Ini tadi kalau kata daripada projek akhir, sekarang kita tambah lagi dengan orang kata CJ profesional ni. So dia keluar, dia dapat diploma, dia dapat experience dengan penggunaan fasiliti yang orang kata terkini, dan juga ada professional cert. Ini yang saya cuba highlight lah untuk program-program di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dan saya rasa dalam jabatan-jabatan yang lain pun ada special dia punya professional cert. Saya rasa. Mungkin saya tambah, boleh saya teruskan? Boleh. Baik. Alright, ini antara yang spesifik lah tadi. Ni level 1 sampai level 3 yang kita tawarkan setakat ni. So daripada which is vehicle awareness, yang ni saya rasa Dr. Nazrin pun dah ada highlight lah tadi, and then routine maintenance and then system repair. So bukan orang kata sebarangan orang kata expertise lah. Saya boleh cakap expertise, saya tak nak cakap lah apa orang kata technician. Ini dah kira expertise lah. Kita dah tahu dah di luar sana sekarang ni tengah banyak kenderaan elektrik. So which is this opportunity untuk kita tawarkan, atau bila mana pelajar yang memasuki program Autotronic ni tadi, dia ada peluang ni. So bila di luar nanti dia dapat certificate ni, so dia akan ada orang kata advantage lah. Advantage ni kelebihan bila bekerja nanti. Ini nilai tambah lah. Yang ni mungkin hari ni kita malam ni lah juga kami daripada Jabatan Elektrik mungkin kita akan tawarkan. So maksudnya pelajar-pelajar yang incoming masuk ni, Julai intake ni, akan ada tambahan lagi pilihan. Kalau tadi tengok 2 je, takkan 2 je. So dalam 3 tahun lagi mungkin kita dah target dah in short with 2026 ni kita nak launch new professional cert. InsyaAllah sedang dalam my team tengah bekerja keras lah. Kalau tengok sini Chargeman AO ni pun di bawah Dr. Nazarul tadi. Kita ada solar certification which is GCVB kan. GCVB solar installer. Kesingkatan dia solar installer lah. Ni di bawah tadi lah sustainable energy, and then kita ada juga Omron, alright, di bawah instrumentation and control. So setiap program sekarang ni dah ada 5 maksudnya setiap diploma yang kita tawarkan tu, kita dah ada setiap satu tu pelajar kita boleh dapatkan professional cert. Ini saya rasa peluang lah. Kalau kat luar sana nak ambil mungkin saya rasa dia agak mahal. Betul tak saya rasa? Betul kan? Betul. Saya kalau salah boleh Dr. Nazarul. Betul. Alright. So agak mahal. Itu pelajar kita bagi kelebihan ni. Kalau kata bila kata takkan ijazah, tak ada ijazah, mestilah lagi banyak opportunity dia. Maksudnya kelima-lima dia boleh ambil. Macam itu cerita dia. Ini berkaitan dengan professional cert lah. Kalau kata apa dia tambahan lagi, kalau nak lagi kita boleh bagi lagi, ada lagi, tapi kita simpan dulu sebab kata lama lagi kan. Alright, itu sajalah kot daripada saya. Kita actually terdapat satu komen ya daripada satu parent.
Ya, persoalannya adalah kos untuk hasilkan FYP. Adakah students yang bayar sendiri atau ditanggung GMI atau ada pihak yang sponsor? Ya. Siapa yang Okay, berkenaan untuk FYP ni, student diallocatekan 1,000 per person lah. So kalau 4 orang 4,000 per person. Tapi duit tu student dia dapat dalam kredit lah, dari segi kredit. So maknanya student tak perlu keluarkan duit, cuma dia perlukan gunakan duit yang diallocatekan by JMI tu. Dia purchasekan, issuekan PR, dapatkan barang dulu apa yang dia nak, issuekan PR, dan kita akan melalui kita punya finance untuk approval, dan dalam 2-3 bulan selepas tu barang akan sampai. So dia cuma sudah perlu isi borang sahaja. So dia namakan kredit punya kewangan lah. So then kalau student tu lah, in case lah, ada juga certain case student tu dia terlebih beli, kita ada petty cash di mana dia boleh claim dulu, bayar dulu dan claim kemudian. Itu saja. Maknanya dia punya, jangan risau, maknanya student kat JMI ni tak adalah sangat perlu keluarkan duit sangat lah. Tak perlu keluarkan duit. Dia perlu keluarkan duit untuk makan je. Sebab masa buat FYP ni kadang-kadang dia letih. Dia stres, tak dapat, lepas tu dan dia jadi kena pergi beli gaung pisang, kopok sambil-sambil tengok tu. Tu je maksud saya. Terima kasih. kita ada juga kes di mana pelajar kita sebenarnya disponsor, ya? Betul Dr. Abidin? Betul, lupa juga nak cakap. Okey, ada juga sponsor daripada company di mana mostly daripada parent yang banyak kepada dia ada bidang dia ada company sendiri, dia pun sponsor juga sesuatu barang tu. So then yang terbaru ni kita dapat juga baji under SCPD. Dia sponsor untuk modified kan baji tu kepada high end ataupun kepada IoT. Mungkin Dr. Nazri boleh explain yang tu, dia tambahan sikit kepada IoT, tak salah saya. So dalam proses pemikiran, so student ni memang parent dia memang ada sistem ada industri lah yang menjual baji kecil saja ni, bukan baji besar. So kita dia bagi kepada anak dia untuk modify, dan dalam satu grup yang sama untuk improvekan baji itu. Mungkin akan datang untuk menjualkannya kepada lebih high end lah. Dan selain itu kita ada juga dapat sponsor daripada company-company selain Petronas, di mana pinjaman daripada kilang pun ada juga, dan depend juga lah, bergantung kepada company-company yang ada lah. Ada lagi? Ada soalan? Saya nak tambah sedikit. Ya, boleh. So baru-baru ini antara projek yang kita telah hasilkan di mana telah juga dibayai atau sponsor oleh satu company syarikat air lah. Kalau saya boleh sebutkan brand tu sebut adalah syarikat daripada Bubbles Sdn Bhd lah. So dia kata kita pelajar-pelajar itu menghasilkan satu projek sustainable energy menggunakan basikal. Kalau kita dapat, kalau hari ini kita boleh lihat dalam video yang akan datang ni, kita boleh tunjuklah apakah produk tersebut. Okey. So produk itu di mana pelajar-pelajar membina basikal yang dapat mengukur kelajuan, mengukur kalori dan mengukur jarak yang mereka kayuh, kemudian akan mengeluarkan pelbagai animasi lah. So kita pelajar-pelajar ni menggunakan pembelanjaan yang dibayar oleh syarikat tersebut. Itu antara contoh di mana sebarang projek, final year project student tidak hanya bergantung pada perbelanjaan daripada JMI, tetapi juga datangnya daripada syarikat luar. Okay. Terima kasih Dr. Nazrin. Kita telah melihat hasil daripada final year student kita, ya. Jadinya ada tak perkongsian di mana our alumni belajar di luar negara ke, bekerja di MNC company ke, di company syarikat-syarikat Jerman ke, ada tak perkongsian tersebut pelajar-pelajar kita? Baik. So kalau kita tengok di paparan kita tu, alright,
So kita nampak saya boleh share juga some success story yang ada pada pelajar-pelajar kita. Kalau tengok ni dari segi melanjutkan pelajaran dan juga bekerja di syarikat-syarikat MNC. So dari pelbagai-pelbagai program yang kita tawarkan tadi tu, di sini kalau kita tengok, okey, saya rasa yang ni most activity lah, aktiviti kita punya pelajar yang kita bawakan kepada luar, dan juga mungkin dia orang ada bakat tersendiri yang kita tengok di sini dalam bidang ini kira sosial juga. So dia orang pun terampil kat sini untuk menunjukkan bakat dia. Tak adalah kata dia hanya fokus kepada mesin je, tengok tadi duk buat programming je kan. So ada time. Okay. So yang ni one of yang every year yang kita hantar pelajar-pelajar kita untuk sertai inovasi. So kita tengok pencapaian di sinilah. Saya kata secara detail tu saya tak perlu beritahu. Mungkin boleh tengok di kita punya dipanggil website. Ada juga diletakkan every competition yang kita join, yang kita dapat award dan juga pengiktirafan dan sebagainya lah. Ini antaranya lah pelajar-pelajar. Daripada itu tadi kita kata dalam in activity, dan juga melanjutkan pelajaran kita ada juga pelajar-pelajar dari bawah Jabatan Elektrik ni. Kalau tengok Mr. Nick Akif ni, saya rasa umum boleh pernah dengar. Daripada Diploma Engineering in Mechatronic, dia sudah sambung kepada melanjutkan pelajaran dia ke peringkat seterusnya. Seperti dalam double degree. Ya, Double betul, degree. double degree. Kita ada juga alumni from sustainable energy. Kita pergi ke juga, bukan kata ke Germany. Bila dengar Germany tak semestinya ke Jerman juga. So Australia. ya, ke Australia. Dan UK. Kita ada juga daripada engineering technology, EIT dulu dipanggil, information technology, atau sekarang ni in computerized. Ni pelajar-pelajar kita lah ni. Ni graduan kita yang sebelum ni. Kita tengok kat sini, saya lajukan. Ini one of kita punya alumni juga yang dah berjaya dalam belajar dan juga now sekarang menjadi one of pengarah urusan di salah sebuah company lah kat sini. Mungkin kat sini yang ni company berkaitan dengan apa dia kata? ROV, alright. Selain daripada tu kita ada juga kalau kat sini boleh tengok lah. Ini success story. Bukan kata JMI ni tak melahirkan orang kata graduan-graduan yang berkebolehan, selain daripada yang sambung belajar dan yang terus bekerja di syarikat-syarikat yang kata terkemuka lah. Itu saja. Mungkin ada apa-apa untuk kami highlight seterusnya. Kita hanya ada satu soalan terakhir daripada penonton kita. Semua student di JMI ni boleh register untuk professional cert ke? Oh ya. Alright. Ini pelajar-pelajar Mungkin saya boleh jawab terus kot. Untuk professional cert ni tadi saya dah cakap. Ini memang rasa peluang lah kepada pelajar-pelajar kita yang kita berikan. Terutama kita letakkan opportunity ni pada pelajar-pelajar kita dahulu. Boleh register untuk professional cert ni. So kita alu-alukan, contohnya macam sebelum ni kita buat dengan phase 2 tu, the group of student daripada diploma mekatronik dan juga instrumentation and control, kita readykan dia, and then kita dah ada trainer yang certified. So kita setkan. Kita boleh setkan sebab kenapa student kita ni kita tahu dah jadual dia, and then kita ada masa yang sesuai during dia punya study week. So kita buat satu. Mungkin lebih kurang 3 ke 5 hari untuk dapatkan professional cert. Itu mudahlah. Jadinya kita telah terangkan ya kita punya kemudahan makmal, kita punya perkongsian mengenai pelajar-pelajar kita, hasil FYP pelajar kita. Betul. Ada tak peluang untuk orang umum untuk datang ke JMI dan tengok, take a look sendiri produk-produk pelajar JMI itu? Untuk lihat lah.
Betul. Ada Ya, tak ya, peluang tu? Bila peluang tu? Peluang tu ya. mungkin kalau tengok dekat slide ni, saya rasa dah on roll daripada tadi. Kita memang daripada kita dah tahu dah tadi. Ini daripada spesifik tu Jabatan Elektrik Engineering Department. So saya rasa mungkin keseluruhan di JMI ni kita akan buat kita punya hari terbuka JMI pada 16 dan 17 Mei. Minggu ni lah kan, minggu ni 2026, okay, Sabtu dan Ahad 9 pagi hingga 5 petang. So kalau rasa hari ni punya orang kata explanation tu ada ragu-ragu lagi untuk sign up, so boleh datang tengok sendiri. Macam tadi saya punya rakan yang terangkan berkaitan dengan fasiliti, nak tengok sendiri, nak uji lari Tesla ke, nak uji lari apa tadi, autonomous car, okay, smart car, okay, boleh pandu sendiri. Kita buka kepada umum ya. Kepada umum, bawalah ibu bapa, bawa anak-anak, kawan-kawan datang, yang mana alumni JMI atau student-student kita yang ada di luar tu, bawa bagi tahu kawan-kawan semua. Terdapat banyak aktiviti lah yang selain tu ada aktiviti lah. Okay, aktiviti yang disediakan. Selain kita tengok kita punya lab facility, adalah aktiviti lain juga yang diadakan sempena hari terbuka JMI itulah, which is 16 dan 17 Mei 2026. Konsultasi terus daripada tenaga pengajar kita. Ya, betul. Dan mereka akan boleh memberikan penerangan lah setiap amal tu di makmal tersebut. Betul. Okay. Sebelum kita melabur tirai, saya ingin open the table sekiranya terdapat sepatah dua kata yang Dr. Nazrin ingin ucapkan kepada penonton kita. Saya ingin mengambil kesempatan ini, adik-adik, abang-abang, ibu bapa di luar sana, marilah mendekati kita di German Malaysia Institute pada hujung minggu ini, pada 16 dan 17 Mei, yang berada di Kajang. So lihatlah kemudahan kita, kita menerima anda pada minggu ini. Dr. Biden, you have anything to say? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, kepada umum, kepada audien, kakak adik, abang dan sebagainya, kalau ada berpeluang, silalah datang kepada 16-17 ni. Kita banyak ala-alurkan dan kita boleh bawa plan tour, pergi visit ke mana-mana, dan kalau ada persoalan tu boleh tanyakan dia lagi detail lah. Saya pun ada juga dapat 2-3 parent tanya macam mana sistem dia, nak cerita secara mulut ataupun tunjuk gambar pun tak sedap. So boleh datang ke JMI. Kita alu-alukan. Terima kasih. Dan terakhir sekali, Encik Tarin bin Uthman. Okay, alright. So tadi sebagai tambahan untuk hari terbuka kita kan, kita ada sikit tawaran mungkin sempena hari terbuka tu kepada kaki tangan kerajaan yang mengenai bantuan. Okay, yang ni berkenaan dengan bantuan lah, selain daripada kita tahu, umum tahu kita ada MARA, tapi kat sini di hari terbuka JMI ni kita buka kepada kaki tangan kerajaan. Okey, saya baru dapat orang kata informasi ni panas lagi ni. Mungkin hari Isnin sempat lagi daripada kaki tangan kerajaan ni. Kita ada lagi berapa hari? 4 hari lagi sebelum hari Sabtu kan. Okey. So saya sampaikanlah mengenai bantuan pinjaman pengajian. Okey, boleh buat kat sini, boleh buat tuan-puan boleh buat semakan. Terus mengenai pinjaman bersama angkasa. Okey. One off ini menarik lah bagi kaki tangan kerajaan. So di masa hari terbuka nanti akan ada kaunter untuk semakan. Okay, mengenai pinjaman through daripada angkasa. Okay, and then datang bawa IC dan juga slip gaji, 1 bulan slip gaji untuk kita dapatkan informasi, untuk kita boleh check lah kat situ. Boleh kita tahu. So seterusnya, selain daripada tu, saya rasa bila mana hari terbuka ni kita akan keluarkan offer letter on the spot. Ini kelebihan ni lah. Kita itu bila datang je terus kita sign up, kita dapat offer letter, permohonan masuk ke JMI. Time ni lah. Tak payah fikir lagi, dah pusing, dah tengok-tengok, kita boleh terus select mana program yang kita nak. Dan saya rasa saya nak tambah kat sini jugalah. Selain daripada berkaitan dengan pinjaman tadi, selama daripada hari ni kami start Isnin, so hingga mungkin minggu ni, the whole day before open day ni, rakan-rakan saya yang lain, saya rasa daripada fakulti-fakulti yang lain selepas ni akan menyusul setiap hari. So
please please support dan tolong menunggulah masa yang sama mungkin. Okey, kita ada esok ada daripada another fakulti. So and then dan seterusnya. So dia akan highlight spesifik kepada program-program yang orang kata memberi impak lah mungkin kepada umum. Okey. So akhir kata daripada saya, mungkin sebelum saya pass kepada moderator, apa yang tadi kami terangkan tu mungkin satu permulaan. Alright. Ini bukan falsafah. Okey, mungkin satu permulaan bagi anda semua di luar untuk buat pilihan, tapi sebenarnya sila mungkin di akhir perjalanan JMI lah adalah destinasi yang terbaik untuk umum. Okey, alright. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih Encik Tarin. Kata-kata yang sangat bermakna ya juga, dan juga jangan lupa ya maaf, kita ada perkongsian, boleh juga sedikit perkongsian. Hari ini adalah hari daripada Fakulti Electrical Engineering, manakala untuk esok pada masa yang sama 9 ke 10 tengah malam akan diwakili oleh program CID, Computer and Information Department ya. Hari Khamis kita akan hari Rabu kita akan merancangkan webinar dengan wakil daripada Mechanical Engineering Department, dan akhir sekali pada hari Khamis diwakili oleh wakil FPGS General Studies, Foundation and General Studies ya, pada waktu yang sama 9 hingga 10 setengah malam ya. Jadinya kita jumpa di Open Day, dan jangan lupa mohon di JMI di www.cmi.edu.my. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if learning went beyond the classroom? What if advanced technology could solve real-world challenges? What if we asked the questions no one has even imagined? At the German-Malaysian Institute, precision engineering meets hands-on innovation. From robotics, injection molding, to smart automation and IoT systems, students don't just learn the future, they build it. Where what if becomes What's next?